saya tak ada anak lelaki, cuma ada satu anak perempuan. Kalau saya meninggal, adakah harta saya akan dapat juga pada adik-beradik? Mak ayah dah tak ada, cuma ada satu kakak seibu seayah dan 4 orang adik dari satu ayah lain mak. Okey, kalau ikut kes akak ni, jadi waris faraid adalah 2 orang je, iaitu anak dan kakak daripada seibu sebapa. Jadi separuh pergi pada anak perempuan, separuh lagi pergi kepada saudara perempuan seibu sebapa. Jadi kalau kata dah tahu separuh pergi ke anak perempuan dan separuh pergi ke saudara perempuan, saya galakkanlah untuk buat perancangan harta. Mungkin ada nak buat hibah, mungkin ada harta yang nak hibahkan kepada anak perempuan saja. Tapi boleh buat perancangan harta lah kalau dah tahu macam ni.